Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi ikan siakap goreng ala Thai. First kita kena ada ikan siakap, ada bawang putih, bawang merah, ada serai satu batang kita dah iris, kemudian halia sepisai ibu jari, ada akar ketumbar, daun limau purut, kemudian limau nipis, kemudian ada cili padi. Yang paling penting sekali kita kena ada sos Thai. Sebelum kita nak goreng, kita bagi garam, serbuk kunyit, kemudian tepung jagung. Lalu kita bagi sebati dengan ikan tu. Okey, sekarang jom kita goreng. Okey, kemudian minyak. Okey guys, apabila minyak kita dah panas, kita goreng ikan dulu ya. Bawang merah. Bawang merah lebih kurang 3 ulas ya. Kemudian bawang putih. Bahan ini kita copot ya. Ikan kita dah garing, kita angkat. Okay, sekarang kita nak buat kuah dia. Ni minyak bekas goreng ikan tadi. Masukkan bahan yang kita dah copot, bawang putih, bawang merah. Tapi kita masukkan serai dengan halia. Kita tumis dulu sampai dia wangi. Wangi. Bila dia dah wangi, dah berubah warna tu, baru kita masukkan yang paling penting, sos Thai. Kita masukkan separuh botol. Itu dia. Kemudian kita buka api lagi sikit. Sekejap. Kita taruh perasa gula. Tu 2. Gula 2. Sedikit aji. Kemudian kecap sotong. Lebih kurang 1 sudu. Apabila dah mendidih, baru kita masukkan cili padi. Cili padi yang kita dah iris. Kemudian kita perahkan limau nipis guys. Baru dia ada masam-masam pedas. Mantap. Korang kena cuba kat rumah ya. Biji ya limau nipis. Air sekali, daun ketumbar. Tepung sikit. Air tepung jagung. Kita bagi dia pekat. Daun limau lupa nak taruh. Tu. Sekarang boleh kita hidang. Limau nipis. Inilah dia siakap goreng ala Thai. Korang kena cuba ya ke rumah. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, share, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.